Okey. Itu dia geng. Okey, tutup. Okey, buka. Assalamualaikum dan salam sejahtera geng. Welcome back my YouTube channel. Okey geng, video kali ni saya nak buat ni, okey. Tambah aksesori pada kereta. Ni. Benda ni kita akan letak kat sini. Okey, jap Okey, benda tu kita akan letak kat sini. Macam ni. Okey, benda ni berlampu, okey. Benda ni berlampu dan kita akan sambung dekat lampu malam ni, okey, yang ini. So bila kita on lampu malam, dia akan hiduplah benda ni. Kita letak sini. Okey, asal benda ni dia ada batang kat tengah-tengah ni, dekat ni. Saya dah potong ni batang dia ni. Okey, saya akan letak kat sini. Dan kita akan tampal pakai double tap ataupun kita boleh gam juga. Okey, boleh gam. Gam permanent pun boleh kat situ. Okey. So jom kita buat penyambungan. Pasang aksesori. Okey, bagi nampak gah sikit kereta Alza ni. Okey geng, konektor yang kita pakai, okey ni konektor dia. Okey, konektor kita akan pakai dan kita akan sambung dekat sini. Okey, ini lampu malam. Okey. So yang ini kabel lampu ni. Ni. Okey. So saya akan join kat sini lah. Saya akan join kat sini, positif dan negatif kat sini. Okey, pakai konektor benda ni. Benda ni ada memang senang kerja geng. Memang senang kerja. So nanti kita akan pakai double tap 3M ni. Tampal kat belakang ni dan tampal kat sini. Okey. So jom continue. Okey, lubang ni, yang ni kita akan masukkan kabel dia ni daripada sini. Okey, dan kita akan capai daripada belakang lah. Alright. Okey, masuk daripada lubang tu. Okey, dan kita akan tarik daripada belakang. Okey, macam ni lah. Ni. Okey, masuk dari sini, lubang ni, dan tembus pada belakang, dan kita akan sambung kat sini. Okey geng, so macam ni lah hasilnya. Okey, nanti kalau dah tampal, dan kabel tu tadi saya masuk sini, kabel tu, tapi saya masuk kat sini. Okey, saya tukar kedudukan sebab benda ni dia kat sini, dekat ujung ni. So bila kat sini, so nanti wayar tu akan berlipat ke atas ni. So saya masuk kat sini je. So nanti kedudukan dia tu akan jadi macam ni. Macam ni. Okey, double tap saya dah tampal dah 3M. So saya akan tampal kat sini. Kita tampal dulu, lepas tu kita dah tampal, baru kita buat penyambungan wayar dia. Okey geng, dah tampal dah. Okey, pakai double tap. Okey. Siapa-siapa yang nak pakai gam gajah ataupun gam apa yang boleh lagi strong, melekat pun boleh. Sebab saya pakai 3M ni disebabkan saya tak ada gam gajah tu ataupun gam yang cair yang lagi kuat. Okey, tapi untuk pakai 3M ni memang dah strong lah. Okey, jangan risau, benda ni takkan terbuka, memang kuat double je. Okey, dia punya kabel ni. Okey, saya masuk lubang tu, nampak tu lubang tu, saya masuk situ. Okey, dan ini dia. So panjang ni nanti kita akan potong. So kita akan sambung dekat sini. Ni. Kat sini. Okey geng, kabel ni panjang, so kita akan potong. Okey. Kita akan nak pakai pemotong ni geng. Ni. Benda ni bagus player ni. Okey. Semua ada jenis pemotong dia. Potong kabel dia. Dan dia punya ke tengah-tengah ni, dia punya pengepit. So kita akan kepit benda ni. Ni nanti klip ni, konektor ni. Okey. So, jom kita potong. Okey. Okey geng, kita akan pakai konektor ni. Okey, kita akan masuk kat sini. Kita akan klip kat sini. Ni. Ini kabel ni, kabel daripada lampu malam Cuma ini kabel yang saya join, saya buat lampu yang ini. Okey, saya buat lampu yang ini. Ni. So saya pakai kabel situ je. Okey. Kita akan masuk kat dalam ni. Dan kita akan klip benda ni. Okey geng. So dah masuk. Kita tekan je pakai ni. Okey, dah klip. Dan satu lagi sama juga. Masukkan macam tu.
pastikan ni, nampak ni, dia punya yang ini, kabel duduk dalam tu. Kabel duduk dalam tu, lepas tu dah ambil plier, tekan. Okay, dah settle. So ada dua ni, dan ini masuk sini. Lepas tu ni ada dia punya ni, kita masuk dalam ni, dia macam ni. Dia macam tu. Okay, geng, penyambungan dah buat konektor ni. Okay, ni pun dah. Okay, benda ni senang kalau ada benda ni. Okay, kita kepit kat tengah-tengah je ni. Yang ni, pakai yang ini. Yang ini. Ni, okay. So kita akan masukkan kat dalam ni. Just tolak je. Yang ini pun ni, tolak je. Sekejap Okay dah. So macam ni lah penyambungan dia. So nanti kita try hidup tak on tak on. Okay geng, so kita try on tak on. Penyambungan dah ni. Okay, itu dia geng. Okay, tutup. Okay, buka. Mantap geng. So kita buka dia punya plastik ni. Oh, lagi padu. Okay. Okay geng, kabel ni, kabel ni daripada asal dia daripada lampu senja ni geng. Ni semua kabel ni saya pakai penyambungan yang ini. So penyambungan dia sama je. Okay, kabel dia asal daripada sini je. Kalau nak ambil daripada sini, ni lampu senja ni. Okay. Okay, nanti kalau nak buat, nak ambil penyambungan daripada lampu senja ni, just pakai konektor ni, konektor ni, nanti connect kat sini dua-dua ni, dan nanti pakai benda ni. Kalau tak hidup, just terbalikkan je, geng. Terbalikkan, sebab dia ada positif dan negatif, ya. Memang simple je pemasangan dia, mudah dan senang. Dan ini hasilnya memang cantik.